Syukri tu dia punya tablet SP banyak, gaji dia besar, gaji dia tak salah saya lah 200,000 sebulan. Tengoklah niaga dia macam mana. Saya ni orang kampung, beg-beg jenama mahal ni sejak dah tua nak mati baru ada handbag mahal. Itu pun kebanyakannya dia bagi. Aku ni tak reti nak bergaya. Tapi kalau orang yang dah tua bayar, aku memang dengking aku. Dia cakap apa? Dah tua tak sedar diri, penuh penggayaan. Dulu pakai jubah, dulu pakai purdah, dulu pakai apa lagi, pakai telekong. Aku tanya Ustaz, aku berfashion ni salah ke? Ustaz cakap pakailah fashion apa pun asalkan tutup syariat. Gitu. Tiba-tiba aku terkahwin dengan top 5 insurans. Aku memang benci insurans. Rupanya itu laki aku. Ya betul, kata jaga benci. Elok kan, tapi laki aku alhamdulillah elok. Dia macam ni lah. Aku tak milih menantu sebab aku sedar aku ni siapa. Aku tak campur. Aku nak bagi tahu korang semua ya, aku tak tengok media sosial. Kenapa? Kalau aku campur, aku tahu semua benda. Aku tak tengok pun. Ibaratnya kalau kau cerita pasal aku tak nak tengok. Aku sakit mental. Aku dah lama mempunyai tekanan masalah aku sendiri dengan masalah aku sendiri. Jadi aku tak ada masa. Kau cerita pasal aku tak tengok pun sebenarnya. Tengoklah juga. Takkan tak tengok langsung. Tapi tak nak ambil tahu. Nanti aku sakit. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Baru-baru ini tulah di media sosial mengenai konflik keluarga Bonda Rosita. Perkara ini terjadi akibat pertelingkahan di antara anak bonda dan juga adik iparnya Datin Rebecca. Bonda yang baru sahaja mendirikan rumah tangga bersama abang sulung Datin Rebecca telah terpalit kontroversi. Namun sekarang pertelingkahan ini dilihat semakin reda apabila Datin Rebecca mendengar nasihat abangnya untuk memadam segala hantaran yang tular di media sosial. Okay, orang suruh terus pelaburan tadi pasal jom pasal pelaburan. Tablet SP tadi. Tablet SP. Okey. Syukri tu dia punya tablet SP banyak, gaji dia besar, gaji dia tak salah saya lah 200,000 sebulan. Tengoklah niaga dia macam mana. Saya ni orang kampung, beg-beg jenama mahal ni sejak dah tua nak mati baru ada handbag mahal. Itu pun kebanyakannya dia bagi. Aku ni tak reti nak bergaya. Tapi kalau orang yang dah tua bayar, aku memang dengking aku. Dia cakap apa? Dah tua tak sedar diri, penuh penggayaan. Dulu pakai jubah, dulu pakai purdah, dulu pakai apa lagi, pakai telekong. Aku tanya Ustaz, aku berfashion ni salah ke? Ustaz cakap pakailah fashion apa pun asalkan tutup syariat. Gitu. Tapi kalau yang buat yang lebih-lebih tu Syida. Aku ni tak reti nak bergaya. Baju aku semua dibuat. Okey, tablet SP. Kalau masa muda, korang simpan duit tapi kau tunggu bila pencen. Bila pencen kau tengok duit tu accumulate. Dia bertambah. Dan saya melihat dulu masa saya ada duit, zaman dulu pelaburan saya kat mana? Tabung haji. Syukri tu punca dia kaya dulu. Dia banyak melabur dekat ASB. Kami ni bukan orang yang... saya adalah orang konservatif dalam pelaburan. Sebab tu orang insurans